Sekarang saya berada di Bukit Abal, satu gudang luas juga. Gudang depan, tapi dah ada masih digunakan, masih beroperasi. Jadi depan gudang tu ialah jalan utama ke Pasir Putih lah, Kota Baru Pasir Putih. So ni di Bukit Abal. So akan melalui gudang tu juga. Ada jalan untuk masuk ke sini terus, daripada sana terus ke sini, gudang belakang lah. Okey, ada pagar ni, ruang belakang. Ada macam office sikit, ya. Akan ditacap balik, akan dicat semua. Okey, ni gudang dia. Gudang ni berkeluasan 140 kali 45 kaki persegi. 140 kali 45 kaki persegi, ya. Agak luas lah. So depan dia ada main office. Boleh tengok dalam dia kosong, tapi akan dicat balik lah. Owner inform akan dicat balik. So buat sekarang ni dia nak pindah semua lah ke gudang depan. Nanti dalam proses pindah. So ni bahagian depan sikit dia buat macam office, dan ada ni lah. Dan tu bahagian belakang. Okey, saya nak inform pintu depan gudang muat trailer, ya. Pasal memang dia trailer selalu masuk untuk hantar barang-barang dia lah. So pintu boleh buka lagi. Betul. Okey. So ni ke belakang. So ni di belakang. So nanti dia akan cat balik lah. Lantai as is lah. Tapi memang boleh masuk trailer. So elektrik ada. Sini 3 phase. Pintu tepi ada, pintu kecil, dan pintu kanan pun ada. Tinggi tiang 20 kaki dan tengah ada 25 kaki. Okey, luas gudang ni. Gudang ni 140 kaki kali 45 kaki persegi. 45 kaki. Okey, tak ni lah, tak sempat saya guna kalkulator. So itulah, ya. Alright, boleh tengok depan. Okey, terima kasih.